10 saintis hilang yang mempunyai akses kepada maklumat sulit. Adakah awak fikir ini berkaitan atau sekadar kebetulan? Saya harap ia sekadar kebetulan. Jadi ini perkara yang agak serius. Adakah makhluk asing itu wujud? Mereka memang wujud, tapi saya belum pernah melihat mereka. Dan mereka tidak disimpan di kawasan 51. Suami saya hilang. Dan sudah kira-kira 3 jam. Dan saya ada beberapa petunjuk bahawa dia memang telah merancang supaya tidak ditemui. Kita ada sekurang-kurangnya 10 saintis, ada yang sudah mati, ada yang hilang. Semuanya nampaknya berkaitan dengan teknologi angkasa nuklear. Dan sekarang, FBI dan Rumah Putih sedang menyiasat. Jadi adakah ini hanya satu siri kebetulan malang yang tidak berkaitan? Atau adakah sesuatu yang lain sedang berlaku? Adakah sesuatu yang jauh lebih mencurigakan, jauh lebih serius sedang berlaku? Kami akan cuba menghuraikan semuanya untuk anda dengan kemas kini, terkini, sekarang. Selamat datang ke Sidebar, dibawakan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Seorang jeneral bersara tentera udara berpangkat 2 bintang keluar dari rumahnya pada tengah hari. William Neil McCaslin, 68 tahun. Selama 34 tahun, beliau bekerja pada beberapa teknologi paling sensitif yang dimiliki tentera. AS dikatakan dalam bidang kejuruteraan astronautik, pemerolehan angkasa, pejabat peninjauan kebangsaan. Kita sedang bercakap tentang satelit pengintip. Dan akhirnya, beliau mengambil alih komando makmal penyelidikan tentera udara di Pangkalan Tentera Udara Wright-Patterson di Ohio. Wright-Patterson, yang sama yang dikatakan orang ramai selama beberapa dekad, menyimpan serpihan daripada insiden Roswell. Itu telah menjadi teori konspirasi. Dan ini adalah pangkalan yang sama di mana menurut isterinya, McCaslin mempunyai akses, menurut kata-katanya, kepada beberapa program dan maklumat yang sangat sulit. Jadi apabila seorang lelaki seperti itu keluar dan tidak kembali, sudah tentu orang akan perasan. Nampaknya dia tinggalkan telefonnya di atas kaunter, cermin mata preskripsinya, jam tangan pintarnya, dan nampaknya dia tukar pakaiannya kepada sesuatu yang isterinya sendiri tidak dapat kenal pasti. Dan selepas itu, tiada apa-apa. Tiada sesiapa yang nampak dia. Tiada rakaman video, tiada jawapan. Isterinya menghubungi 911 hanya beberapa jam selepas dia hilang. Kami ada rakaman panggilan itu. Audio yang kami adalah yang pertama keluarkan. Kami dengar ini sebelum orang lain. Ini apa yang awak beritahu kepada pegawai penyambut panggilan. Suami saya hilang. Dan sudah kira-kira 3 jam. Dan saya ada beberapa petunjuk bahawa dia mungkin merancang untuk tidak ditemui. Dia tinggalkan telefonnya, dia tukar pakaiannya dan saya tak tahu dia tukar kepada pakaian apa. Dia matikan telefon itu dan tinggalkannya, yang nampak seperti disengajakan sebab dia sentiasa bawa telefonnya. Jadi nampaknya dia matikan telefon, tinggalkan, nampak macam disengajakan sebab dia sentiasa bawa telefonnya. Tapi inilah masalahnya. McCaslin bukan satu-satunya orang. Sejak 2023, sekurang-kurangnya 10 orang yang terlibat dengan penyelidikan nuklear dan aero angkasa AS kita sama ada telah meninggal dunia atau hilang. Ini menurut Jawatankuasa Pengawasan Dewan yang mengumumkan satu siasatan bulan lepas. Seorang saintis NASA JPL yang mengkaji komet dan asteroid meninggal dunia pada 2023. Puncanya tidak pernah didedahkan kepada umum. Seorang saintis roket yang dikatakan mencipta logam zaman angkasa yang digunakan dalam peluru berpandu canggih telah hilang semasa mendaki di California. Keluarga berkata dia hanyalah seorang insan biasa. Seorang ahli fizik MIT yang hampir merevolusikan tenaga pelakuran ditembak mati di rumahnya sendiri. Anak perempuannya yang berumur 12 tahun menemuinya. Ahli astrofizik yang membantu menemui air di planet-planet jauh ditembak mati di anjung rumah di padang pasir. Dan itu hanyalah sebahagian daripada nama-nama tersebut. Apabila seorang wartawan bertanya kepada Presiden Donald Trump tentang perkara ini, inilah jawapan beliau. 10 saintis hilang yang mempunyai akses kepada bahan sulit, bahan nuklear, aeroangkasa. Mereka semua telah hilang atau ditemui mati dalam beberapa bulan terakhir ini. Berdasarkan taklimat yang anda terima, apa pendapat anda tentang apa yang sedang berlaku di sini? Dan adakah anda fikir perkara ini berkaitan atau sekadar kebetulan? Saya harap ia kebetulan, tapi kita akan tahu dalam seminggu setengah lagi. Saya baru saja keluar dari mesyuarat mengenai perkara itu. Jadi, ya, perkara ini memang serius. Tapi kita tidak akan berharap, saya pun tak pasti, kebetulan atau apa sahaja yang anda mahu panggil. Tapi sebahagian daripada mereka adalah orang yang sangat penting. Dan kita akan melihatnya dalam bahagian seterusnya. Jadi, beberapa penggubal undang-undang sekarang mengatakan ia mungkin satu operasi asing. FBI kini menerajui usaha untuk mencari kaitan.
Rumah Putih sedang menyiasat. Dan ada orang lain, termasuk beberapa keluarga, yang mengatakan ini hanyalah satu kebetulan. Orang mati, saintis juga manusia. Itu sahaja. Mereka menegaskan perkara itu. Orang hilang. Inilah kehidupan. Tetapi sekali lagi, kerajaan sedang menyiasat perkara ini. Jadi kami akan jelaskan apa yang kami tahu, apa yang kami tidak tahu, apa yang kerajaan tidak nyatakan. Dan saya ingin menjemput seorang penyiasat bersendirian yang pernah berkhidmat sebagai sarjan polis dan veteran anti keganasan FBI. Beliau adalah salah seorang yang bertindak balas semasa insiden tembakan di Las Vegas. Dan beliau akan menerangkan kepada kita apa yang patut kita fikirkan berkaitan siasatan ini. Sekarang, menurut Jawatan Kuasa Pengawasan Dewan, yang nampaknya telah menghantar surat kepada Jabatan Tenaga, Jabatan Pertahanan, FBI, NASA, sekurang-kurangnya 10 individu yang mempunyai kaitan dengan rahsia nuklear AS atau teknologi roket telah meninggal dunia atau hilang secara misteri dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan menjelang akhir April, Ahli Kongres Eric Burleson meletakkan jumlah itu kepada 13. Berikut adalah apa yang dinyatakan oleh jawatan kuasa dalam siaran akhbar mereka. Petikan. Kematian dan kehilangan ini mungkin mewakili ancaman besar kepada keselamatan negara Amerika Serikat dan kepada katitangan Amerika Serikat yang mempunyai akses kepada rahsia saintifik. Tetapi inilah cabaran bagi sesiapa yang cuba mengaitkan perkara-perkara ini. Kes-kes ini meliputi lebih daripada 3 tahun. Ia melibatkan beberapa negeri dan keadaannya semuanya berbeza-beza. Jadi saya mahu meneliti kes demi kes. Kes terawal dalam senarai jawatan kuasa adalah pada Julai 2023. Michael David Hicks, 59 tahun. Menurut Persatuan Astronomi Amerika, beliau bekerja di Makmal Pendorongan Jet NASA, JPL, selama hampir 25 tahun dengan kepakaran dalam komet dan asteroid. Beliau berkhidmat dalam projek DART dan misi Deep Space One. Punca kematiannya tidak pernah didedahkan kepada umum. Anaknya Julia Hicks memberitahu CNN bahawa dia tidak faham kaitan atau hubungan antara kematian bapanya dan kes-kes lain sambil berkata, "Saya tak dapat menahan ketawa tentangnya." Tetapi pada masa yang sama, ia semakin serius. Setahun kemudian, Julai 2024, Frank Maywald, 61 tahun, penyelidik kelahiran Jerman di JPL, menurut obituarinya, beliau mempunyai kerjaya yang cemerlang dalam bidang angkasa dan penyelidikan sains. Punca kematiannya juga tidak pernah didedahkan kepada umum. Daily Mail melaporkan, tiada rekod bedah siasat pernah dijalankan. Kita akan bincangkan sama ada itu sesuatu yang luar biasa. Baiklah, secara ringkas, saya pasti anda semua telah melihat tajuk-tajuk utama tentang bagaimana ramai rakyat Amerika sedang bergelut dengan hutang sekarang. Tetapi akhirnya, kesannya mula kelihatan. Anda tahu, kesannya jelas pada angka kewangan anda sendiri. Baki yang meningkat, yuran, bayaran minimum yang berlanjutan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak perlu kekal begitu. Tidak. Penaja hari ini, PDS Debt, telah membantu ratusan ribu orang keluar dari hutang, mengurangkan apa yang mereka berhutang dan mengambil semula kawalan. Jadi sama ada ia kad kredit atau pinjaman peribadi atau bil perubatan, PDS Debt mempunyai pilihan yang disesuaikan untuk membantu anda melangsaikan hutang dengan lebih cepat. Tiada skor kredit minimum diperlukan. Mereka melihat lebih daripada sekadar angka dan mereka merancang pelan yang diperibadikan untuk membantu mengembalikan wang ke tempat asalnya, iaitu di dalam poket anda. Selain itu, mereka diberi penarafan A+ oleh Better Business Bureau. Setiap bulan anda menunggu hanya akan menyebabkan anda menanggung lebih banyak kos. Tetapi, jalan keluar anda bermula sekarang. Apabila angka sudah jelas, bertindaklah. Ambil semula kawalan dalam masa 30 saat. Dapatkan penilaian peribadi percuma anda dan pilihan terbaik untuk anda di pdsdebt.com/sidebar. Itu adalah pdsdebt.com/sidebar. pdsdebt.com/sidebar. Mei 2025. Anthony Chavez, 78 tahun, pesara. Pernah bekerja sebagai penyelia di Makmal Kebangsaan Los Alamos. Makmal yang sama yang membangunkan, anda tahu, bom atom. Menurut polis Los Alamos, beliau hilang dari rumahnya di New Mexico, meninggalkan keretanya, telefonnya, dompetnya, kuncinya. Pencarian menyeluruh tidak menemui apa-apa. Tiada tanda-tanda perbuatan jenayah. Tiada petunjuk bahawa beliau merancang untuk pergi. Rakannya, Carl Buckland, memberitahu CNN, sudah tiba masanya pihak berkuasa menyiasat perkara ini. Sebulan kemudian, Jun 2025, 2 orang, kedua-duanya terlibat dalam penyelidikan sensitif. Kedua-duanya hilang. Pertama, Melissa Cassius, 53 tahun, seorang pembantu pentadbiran di Makmal Kebangsaan Los Alamos. Menurut Polis Negeri New Mexico, dia kali terakhir dilihat berjalan di sepanjang lebuh raya. Kunci, telefon dan beg tangannya ditemui di dalam rumahnya. Telefonnya telah ditetapkan semula ketetapan kilang. Anak perempuannya memberitahu Deadline NBC bahawa ibunya sedang mengalami tekanan yang sangat besar.
Monica Jacinto Reza, 60 tahun pengarah pemprosesan bahan di Makmal Pendorongan Jet NASA. Menurut LA Mac, dia hilang semasa mendaki di hutan negara Angeles bersama 2 orang dari kumpulan yoganya. Pasukan pencari tidak menemui sebarang jejak dirinya. Inilah yang keluarganya beritahu kepada LA Mac. Petikannya, dia hanyalah seorang insan biasa yang mempunyai keluarga. Mereka juga berkata, tiada sesiapa dari Rumah Putih atau FBI pernah menghubungi mereka mengenai kehilangannya. Sekarang, ini satu butiran yang wartawan temui. Menurut Newsweek dan Daily Mail, Reza mencipta sesuatu yang dipanggil Mondeloy. Ia nampaknya adalah logam berteknologi tinggi yang digunakan dalam enjin peluru berpandu dan roket canggih. Dan kerjanya dibiayai oleh Makmal Penyelidikan Tentera Udara. Makmal yang sama yang pernah diketuai oleh seorang jeneral bersara bernama William McCaslin. Kita akan kembali kepada perkara itu. Ogos 2025, Stephen Garcia, 48 tahun, seorang kontraktor kerajaan di kampus keselamatan negara Kansas City di Albuquerque, menurut Daily Mail. Fasiliti itu menghasilkan lebih daripada 80% komponen bukan nuklear yang digunakan dalam senjata nuklear Amerika. Garcia adalah penjaga harta di sana. Jadi mereka memberinya kebenaran keselamatan tertinggi, akses luas kepada peralatan sulit. Dia kali terakhir dilihat meninggalkan rumahnya di Albuquerque dengan berjalan kaki, hanya membawa sepucuk pistol. Sekali lagi, bunyinya agak biasa, bukan? Disember 2025, Nuno Loureiro, 47 tahun, warga Portugal, Profesor Sains dan Kejuruteraan Nuklear di MIT. Dia adalah pengarah Pusat Sains Plasma dan Pelakuran MIT yang bekerja dalam bidang tenaga pelakuran. Menurut laporan terperinci daripada wartawan Jessica Reed Krause, berdasarkan laporan polis dan rakaman kamera litar tertutup, inilah yang berlaku. Ini adalah satu kes besar. Pada 15 Disember, lelaki bernama Claudio Valente telah meletakkan sebuah Nissan Sentra berwarna kelabu berhampiran rumah Loureiro di Brookline, Massachusetts, berlega-lega selama beberapa jam, memakai vest keselamatan kuning yang memantul cahaya, membawa sebuah kotak dengan kod bar. Pada sekitar jam 8.30 malam, anak perempuan Loureiro yang berumur 12 tahun terdengar loceng pintu. Dia berlari untuk menjawabnya. Ayahnya mengikut dari belakang, menyuruhnya masuk semula ke dalam rumah. Dan menurut laporan, dia kemudian terdengar 3 ataupun 4 das tembakan. Dan apabila dia berlari semula ke ruang masuk, dia mendapati ayahnya terbaring di atas lantai dalam lopak darah. Dan Valente melarikan diri dengan lampu hadapan keretanya dipadamkan. Dan kita tahu bahawa dia juga melakukan penembakan beramai-ramai di University Brown. 2 pelajar terbunuh, 11 cedera. Selepas 5 hari melarikan diri, dia meninggal dunia akibat luka tembakan yang dilakukan sendiri di dalam sebuah unit simpanan di Salem, New Hampshire. Kemudian, pihak berkuasa mengesahkan bahawa Valente pernah mengikuti program universiti yang sama dengan Loureiro di Portugal antara tahun 1995 dan 2000. Februari 2026. Carl Grillmer, 67 tahun, ahli astrofizik kelahiran Kanada di Caltech, menurut rakan sekerjanya, beliau membantu menemui air di sebuah planet yang jauh. Beliau mengenal pasti aliran galaksi yang mengubah cara saintis memetakan alam semesta. Sejurus selepas jam 6 pagi pada 16 Februari, menurut Jabatan Sherif Daerah Los Angeles, Grillmer ditemui di anjung hadapan rumahnya. Ini berlaku di Llano, California, 75 batu ke utara Los Angeles. Mengalami kecederaan akibat tembakan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lelaki berumur 29 tahun bernama Freddie Snyder telah ditangkap dan didakwa atas kesalahan membunuh, merampas kereta dan pecah rumah. Dia kini ditahan dengan jaminan sebanyak $2 juta. Setakat ini, polis belum mendedahkan motif kejadian. Tidak jelas sama ada kedua-dua lelaki itu saling mengenali atau jika insiden tembakan itu memang disasarkan. Tetapi kemudian, pada 27 Februari dalam bulan yang sama, William Neil McCaslin, bekas Jeneral 2 bintang yang kami ceritakan kepada anda di awal tadi, dan menurut pejabat Sherif Daerah Bernalillo, seorang juruteknik kembaikan tiba di rumahnya sekitar jam 10 pagi. Isterinya keluar untuk temu janji doktor pada pukul 11.10. Dia pulang ke rumah pada pukul 12.04 dan dia sudah tiada. Sekali lagi, dia tinggalkan telefonnya, cermin mata, jam tangan pintar dan menukar pakaiannya. Revolver kaliber .38 miliknya hilang. Isterinya memberitahu operator panggilan kecemasan bahawa dia pernah berkata, jika otak dan badannya terus merosot, dia tidak mahu hidup seperti itu. Dia juga memberitahu CNN bahawa nampaknya agak tidak mungkin dia diculik untuk mendapatkan rahsia lama daripadanya. Tetapi masih, minggu bertukar menjadi bulan, tiada penampakan, tiada video, tiada jawapan. Mac 2026, Jason Thomas, 48 tahun, penyelidik farmaseutical di Novartis, bekerja dalam rawatan kanser. Menurut laporan, mayatnya ditemui tertiarap di dalam sebuah tasik di Wakefield, Massachusetts. Kedua-dua ibu bapanya telah meninggal dunia berturut-turut
tidak lama sebelum dia dilaporkan hilang. Punca kematian rasmi belum disahkan. Dan kemudian ada kes-kes lain yang nampaknya masih sedang disiasat oleh jawatankuasa itu. Matthew James Sullivan, bekas pegawai perisikan tentera udara. Menurut New York Post, beliau meninggal dunia akibat terlebih dos dadah secara tidak sengaja pada Mei 2024, hanya beberapa minggu selepas beliau dilaporkan bersetuju untuk memberi keterangan di hadapan Kongres mengenai program UFO kerajaan. Ahli Kongres Eric Burleson memberitahu Fox News bahawa beliau meninggal dunia akibat bunuh diri, menyifatkannya sebagai mencurigakan dan berkata beliau dijadualkan untuk hadir ke temu bual dalam masa 2 minggu. Beliau secara mencurigakan seolah-olah menunjukkan beliau pergi atas kehendaknya sendiri. Amy Estridge, 34 tahun, pengasas Institute for Exotic Science di Huntsville, Alabama, pakar dalam pengkomputeran kuantum dan pengubah swayang graviti. Menurut Rolling Stone, beliau mendedahkan dalam satu temu bual panjang pada tahun 2020 bahawa beliau merancang untuk mendedahkan maklumat mengenai UFO dan makhluk asing serta didakwa menerima ugutan akibat perkara itu. Beliau meninggal dunia pada tahun 2022. Keluarganya memberitahu CNN bahawa orang ramai perlu sedar bahawa saintis juga meninggal dunia dan tidak perlu membesar-besarkan perkara ini. Joshua LeBlanc, 29 tahun, saintis nuklear NASA, meninggal dunia dalam kemalangan kereta di Alabama tahun lepas. Ning Lee, seorang ahli fizik anti-grafiti yang meninggal dunia pada tahun 2021 pada usia 79 tahun selepas dilanggar kereta. Kedua-dua nama tersebut telah dikemukakan oleh ahli Kongres Burleson untuk disiasat. Jadi 13 orang semuanya, betul? 10 daripada mereka sedang disiasat oleh jawatankuasa berkaitan dengan penyelidikan nuklear, aero angkasa, program sulit dari tahun 2021 hingga 2026 tersebar di seluruh negara. Beberapa penggubal undang-undang mengatakan ia adalah operasi asing. FBI kini mengetuai usaha untuk mencari kaitan. Susan McCaslin Wilkerson, jadi isteri jeneral itu pun sempat bergurau tentang teori UFO. Dia menulis di Facebook, tanpa sebarang tanda daripadanya, mungkin hipotesis terbaik ialah makhluk asing telah membawanya pergi ke kapal induk. Namun, tiada laporan mengenai penampakan kapal induk yang terapung di atas pergunungan Sandia telah diterima. Dan sebenarnya, bukan hanya ahli teori konspirasi dalam talian yang bertanya soalan tentang UFO. Bekas Presiden Barack Obama pernah ditanya dalam sebuah podcast, adakah makhluk asing itu benar-benar wujud? Beliau menjawab, mereka memang wujud, tetapi saya sendiri belum pernah melihat mereka. Mereka tidak disimpan di Area 51 tiada fasiliti bawah tanah, kecuali jika ada konspirasi besar-besaran dan mereka menyembunyikannya daripada pengetahuan Presiden Amerika Syarikat. Perkara itu mendapat banyak perhatian. Jadi Obama kemudian menjelaskan di Instagram. Beliau berkata, secara statistik, alam semesta ini sangat luas sehingga kebarangkalian itu memang tinggi. Ada kehidupan di luar sana, tetapi jarak antara sistem suria sangat jauh sehingga kemungkinan kita telah dikunjungi oleh makhluk asing adalah rendah. Dan beliau menambah, saya tidak melihat sebarang bukti sepanjang tempoh saya sebagai presiden bahawa makhluk luar angkasa telah berhubung dengan kita sebenarnya. Jadi di manakah seorang penyiasat harus bermula dengan perkara seperti ini? Bagaimana anda membezakan antara satu corak dan satu kebetulan, antara pengintipan dan hanya satu tragedi? Jadi, inilah sebabnya kita perlukan seseorang yang telah melakukan kerja ini, yang tahu tentang perkara ini. Saya ingin menjemput Ashton Peck, penyiasat swasta. Ashton, terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bercakap tentang perkara ini. Pertama sekali, betapa pentingnya sekarang apabila FBI, Presiden dan jawatankuasa pengawasan Dewan semuanya sedang menyiasat perkara ini. Saya rasa ia sangat penting. Saya rasa ia memang wajar. Saya rasa pada akhirnya satu siasatan penuh dan menyeluruh oleh FBI yang melibatkan penyiasat terbaik negara memang sangat diperlukan untuk situasi ini. Saya tidak pasti sama ada korelasi itu bermaksud sebab akibat. Saya tidak tahu sama ada mereka semua berkaitan. Saya tidak percaya mereka semua berkaitan. Tetapi saya rasa memang ada sesuatu yang pelik berlaku di sini. Macam perkara dalam X-Files, kalau awak nak anggap begitu. Memang pelik. Saya rasa kita boleh buat kesimpulan, memang pelik. Sama ada ia berkaitan atau tidak, itulah yang saya nak terukai. Tapi bila FBI diumumkan yang mereka mengetuai usaha untuk mencari kaitan, apa maksudnya itu? Apa yang mereka lakukan secara operasi di belakang tabir untuk mungkin menghubungkan titik-titik itu? Dan rasanya, kalau mereka menyiasat begitu banyak kes berbeza, anda tahu, itu mungkin ambil masa. Ya, ada satu pepatah anda tahu dari tempat asal saya ketika saya dalam penguatkuasaan undang-undang dan ketika saya dalam pasukan petugas FBI sebagai penyiasat tempatan. Anda tahu, anda boleh dapat maklumat dengan cepat atau anda boleh dapat maklumat yang betul. Anda tak boleh dapat kedua-duanya sekali.
Dan saya rasa itu sebahagian daripada dunia. Anda tahu, beberapa generasi yang membesar dengan rancangan CSI, SVU dan seumpamanya yang berdurasi sekitar 45 hingga 48 minit. Semua kes selesai dengan kemas dalam tempoh masa itu. Dan itu bukan dunia sebenar. Jadi FBI ialah, anda tahu, agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan terunggul di dunia. Mereka mempunyai sejumlah besar penyiasat yang berpengetahuan luas. Selain itu, mereka juga mempunyai peralatan yang canggih. Dan apa yang mereka akan lihat ialah, anda tahu, kebimbangan utama di sini ialah sama ada ini adalah satu operasi risikan balas oleh negara asing yang menjalankan pembunuhan atau penculikan terancang terhadap rakyat kita. Saya rasa itu adalah kebimbangan utama dan paling penting. Mari kita terokai perkara itu kerana bekas penolong pengarah FBI, Chris Swacker, telah memberitahu Daily Mail bahawa China, Rusia, Iran, Korea Utara semuanya mempunyai motif. Ahli Kongres Burleson berkata, kita sedang bersaing dengan China, Rusia dan Iran dalam teknologi nuklear, senjata canggih di angkasa. Sementara itu, saintis-saintis terkemuka kita terus hilang. Jadi anda tahu, sepanjang perbincangan ini, anda akan berkata anda tahu korelasi sebab akibat. Saya ingin tahu juga sama ada ini melibatkan entiti asing atau beberapa entiti asing. Mereka pasti membayangkan perkara ini akan mendapat perhatian. Tidak, tapi sebenarnya hanya episod McCaslin yang benar-benar mula membuka jalan dan membuat semua orang mula menyiasat perkara-perkara ini sejak bertahun-tahun lalu. Jadi ia membuat saya tertanya-tanya, adakah ini amalan biasa agensi perisikan asing atau kerajaan asing? Kerana di satu pihak, ia menarik banyak perhatian. Dan jika mereka memang mahu menculik saintis, mengambil saintis atau membuat mereka hilang, apa sahaja tujuannya? Adakah ini cara mereka melakukannya? Adakah operasi atau operasi seperti ini kelihatan biasa? Baiklah, saya tahu apabila kita bercakap tentang negara asing yang merupakan musuh Amerika Syarikat, anda tahu kita mungkin pernah lakukan dan bekerjasama dengan negara lain. Secara umumnya, Amerika Syarikat tidak akan melakukan pembunuhan bersasar kebanyakannya. Tetapi bukan bermaksud, anda tahu, menggunakan proksi atau sekutu kita di tempat lain di dunia akan melakukannya. Jadi, anda tahu, kita perlu ada garis moral di situ tentang apa yang anda tahu. Apa yang kita katakan boleh dan tidak boleh dilakukan di bawah peraturan penglibatan di Amerika Syarikat. Itu adalah soalan yang perlu dijawab di peringkat tertinggi, anda tahu, di peringkat tertinggi di Washington DC, di mana, anda tahu, pegawai yang dipilih dan birokrat berpengalaman membuat keputusan yang memberi kesan kepada rakyat Amerika untuk melindungi negara ini. Tapi saya rasa, ya, maksud saya, jika Anda adalah sebuah negara asing, pertama sekali, kenapa Anda mahu mensasarkan rakyat kami? Adakah ada motif? Dan jika ada, bagaimana Anda akan melakukannya? Saya tak rasa inilah cara Anda akan lakukannya. Sekali lagi, saya tidak pikir semuanya di sini saling berkaitan. Saya sendiri telah melihat banyak kes ini. Saya rasa ada 3 kes yang sangat-sangat unik dan menarik. Saya rasa itu yang patut diberi tumpuan. Dan saya tidak mahu dedahkan sumber dan kaedah, tapi saya rasa jika ia belum berlaku, mereka mungkin sedang menjalankan sesuatu seperti risikan balas terhadap pihak asing. Anda tahu, satu kes dibuka, satu sistem diwujudkan untuk memantau orang-orang yang masih bersama kita. Saya akan berhenti setakat itu saja. Oh, menarik. Jadi maksud anda, saintis dan jurutera lain yang mempunyai pelepasan keselamatan tinggi. Anda fikir mereka sedang memantau mereka sekarang untuk melihat jika ada apa-apa yang patut berlaku? Saya rasa logik akal akan menentukan begitu memandangkan kejadian baru-baru ini. Sekali lagi, saya tidak mahu dedahkan sumber dan kaedah. Dan lihat, Anda tahu, orang-orang di peringkat tertinggi kerajaan persekutuan kita, serta penguatkuasaan undang-undang persekutuan dan komuniti perisikan, mereka bukan orang yang bodoh. Mereka mempunyai banyak mekanisme amaran dan lapisan keselamatan di sekeliling perkara tertentu di negara kita yang perlu kita lindungi, terutamanya apabila melibatkan teknologi canggih dan teknologi nuklir. Jadi memang sudah banyak langkah keselamatan yang sedia ada, tetapi saya rasa saya mahu percaya bahwa logik akal akan digunakan dalam situasi ini. Jadi maksudnya, bila anda lihat perkara ini, walaupun ada ramai orang penyelidikan aero angkasa nuklear, tetapi kehilangan, pembunuhan, mungkin sebab semula jadi, bunuh diri, kemalangan, apa saja. Anda percaya ada beberapa yang secara automatik telah dikecualikan. Dan hanya kerana mereka ada kaitan yang sama atau berada dalam industri yang sama, anda boleh asingkan perkara itu. Manakala ada yang lain mungkin ada kaitan dengan cara tertentu. Betul. Saya rasa Anda boleh menolak beberapa kes ini dengan agak cepat. Terdapat beberapa kes homisid, beberapa kes pembunuhan yang berlaku. Tangkapan telah dibuat. Mereka dapat meneliti semula kes-kes itu. Namun, saya tetap akan menyiasat kerana orang ramai masih bertanya soalan. Dan apabila kepimpinan Kongres di Capitol Hill menghantar surat kepada pengarah FBI,
Biar FBI lakukan apa yang paling mereka mahir. Mari kita selesaikan semua ini. Sekarang, sekali lagi, adakah mereka akan mempercayai dan menyukai apa yang mereka dengar daripada siasatan ini selepas FBI selesai? Karena sekali lagi, ia tidak akan selesai dalam beberapa minggu sahaja. Ini mengambil masa yang lama. Dan mereka boleh menghantar pasukan-pasukan bersama teknologi serta beberapa program lain yang mereka ada. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya rasa yang paling menarik, Anda tahu, kes yang saya benar-benar akan fokuskan ialah 3 individu yang berkaitan dengan Los Alamos. Anda tahu, tempat itu memang sangat-sangat penting. Itulah sebenarnya tempat di mana semua teknologi nuklir di negara kita bermula. Itulah tempat kelahiran era nuklir kita. Jadi saya rasa memang ada terlalu banyak kaitan di situ. Tapi memang akan ada banyak case seperti ini di sini, di mana Anda boleh berkata, baiklah, nampak pelik. Tapi kita dapat menyelidik fakta dan mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di sini. Orang ini adalah mangsa jenayah yang malang, dan perkara itu diselesaikan dengan agak cepat. Kes McCasm adalah perkara yang memulakan segalanya. Dan saya rasa ia sangat pelik, kan? Ada seorang jeneral 2 bintang yang sudah bersara. Lunchley keluar dari rumahnya, tinggalkan telefonnya, cermin matanya, Lunchley tukar pakaian, kemudian hilang begitu saja. Isterinya kata, dia pernah bercakap tentang mungkin anda tahu, ada fikiran-fikiran gelap kalau kesihatannya terus merosot. Dia juga kata suaminya nampak sangat terancang, seolah-olah dia memang merancang untuk tidak ditemui dan dia bawa revolver bersamanya. Sheriff kata dia biasanya tidak akan mendaki dengan senjata. Dia seorang yang sangat aktif. Isteri memberitahu operator 911. Suaminya pernah berkata, kalau otak dan badan saya terus merosot, saya tak mahu hidup macam itu. Dan kita tahu, nama beliau muncul dalam email WikiLeaks yang digodam berkaitan Wright Patterson dan Roswell. Dia pernah menjadi perunding untuk Tom DeLonge dalam penyelidikan UFO. Yang McCasm itu, saya rasa di situlah mereka bermula. Apa yang menarik perhatian anda tentang itu? Apa pendapat anda tentang yang itu? Jadi, Anda ada bekas atau anggota semasa Angkatan Tentera Amerika Syarikat berpangkat tinggi, iaitu General 2 bintang. Tapi lihat, kalau lelaki itu sedang sakit atau ada masalah kesihatan dan dia berjalan keluar, pergi mendaki jauh dengan pistol sahaja, tanpa apa-apa lagi. Boleh jadi juga, Anda tahu, dia memutuskan dia tidak mahu berada di dunia ini lagi, dan itu adalah keputusannya sendiri. Saya rasa ia masih perlu disiasat. Anda tahu, kaitan dengan Tom DeLonge dan Roswell, serta semua perkara itu. Apa gunanya membunuh orang ini, kalau itu keadaannya? Maksud saya, maklumat ini sudah lama tersebar selama berdekad-dekad. Maksud saya, Bob Lazar telah membocorkan semua ini pada akhir 80-an kepada George Knapp di Las Vegas. Anda tahu, melalui berita di sini. Dan sudah tentu, Anda tahu, dia tidak dibunuh. Jadi apa motifnya di sini? Adakah ada sesuatu yang lebih daripada itu? Ada pengumuman tentang pendedahan bahan UFO dan UAP, kemudian dia menghilang. Jelas sekali, orang akan membuat kaitan, walaupun tiada kaitan yang telah dibuktikan. Tetapi itulah yang akan berlaku. Saya rasa hujah balas kepada itu ialah masa kejadian ini memang menarik. Ya, masa memang menarik. Lihat, saya seorang yang percaya pada teori Occam's Razor. Anda tahu, penjelasan yang paling mudah selalunya adalah yang betul. Kita tak boleh anggap semua benda sebagai konspirasi, kerana kalau begitu, kita akan terlepas pandang dan jadi buta atau tak nampak konspirasi sebenar yang memang wujud. Konspirasi memang telah wujud sejak dulu lagi. Kita hidup pada zaman sekarang di mana saya rasa teknologi dan internet kita menyemarakan kegilaan teori konspirasi. Jadi jika jenderal itu mengalami banyak masalah kesihatan dan secara kebetulan mempunyai kerjaya yang cemerlang serta mencipta kerjaya yang luar biasa dan hebat, itu ada kaitan dengan potensi. Ekstraterestrial atau ultraterestrial adalah satu lagi perkataan yang saya dengar, dan bahan biologi yang berkaitan dengannya. Dan perkara pelik yang kita lihat di langit, yang kita dengar, kerajaan kita akhirnya mengakuinya dan membincangkannya. Saya tidak tahu sama ada ia akan berkaitan dengan itu. Ia perlu disiasat akhirnya. Ia mengambil masa dan disitulah siasatan itu diharapkan dapat menjawab soalan-soalan yang kita ada. Anda menyebut tentang hubungan. McCasland nampaknya mengawasi pembiayaan untuk projek logam peluru berpandu Monica Reza. Reza Hicks, May Wald, mereka semua bekerja di JPL. Cassius Chavez, mereka berdua bekerja di Los Alamos. Jadi anda bercakap tentang meneroka perkara-perkara ini. Bagaimana mereka menerokanya? Dan adakah mereka akan menghadapi halangan? Jika anda bercakap tentang maklumat sulit tahap tinggi, rahsia besar. Berapa banyak, maksud saya tahu saya asyik ulang soalan ini. Tapi sejauh mana anda fikir penyiasat akan dapat cerita penuh tentang kerja yang mereka terlibat, apa yang mereka lakukan, apa hubungan mereka? Kerana saya rasa itu adalah komponen utama dalam hal ini. Ya, itu soalan yang bagus. Maksud saya, akhirnya, Anda tahu, barisan hadapan FBI, semua ahli FBI mempunyai pelepasan keselamatan sangat sulit.
Ejen boleh diberikan akses kepada program SAP atau program akses khas. Yang mana, Anda tahu, itulah cara mereka membahagikan program-program ini, terutamanya dalam bidang kita. Anda tahu, apa-apa berkaitan nuklir, teknologi peluru berpandu, senjata canggih. Jadi, tapi Anda betul. Maksud saya, pada akhirnya, jika akhirnya, apa yang diklasifikasikan tentang perlu menyiasat pada dasarnya case orang hilang di sini. Kelulusan apa yang Anda perlukan? Program SAP apa yang Anda perlu diberi akses? Mungkin ada beberapa perkara yang ejen perlu diberi akses, tapi akhirnya, apa yang kita cuba lakukan? Kita cuba untuk mengetahui sama ada negara asing atau pihak jahat sedang menyasarkan individu dalam program tertentu, sistem senjata tentera dan kerajaan kita. Jadi saya tak pasti sama ada anda perlukan ramai orang untuk diberi akses kepada program-program tertentu. Saya pasti mungkin perlu ada beberapa orang, tetapi pada akhirnya, adakah berlaku pembunuhan? Adakah orang ini dibunuh oleh manusia lain dengan niat jahat? Saya tak tahu tahap kebenaran keselamatan apa yang anda perlukan untuk menjawab soalan-soalan itu. Biar saya tanya tentang beberapa orang. Jadi, Nuno Loureiro, saintis pelakuran MIT, nampaknya dibunuh oleh bekas rakan sekelas dari Portugal yang juga melakukan tembakan rambang di University Brown. Ini adalah kes besar. Penembak sudah mati. Motif tidak diketahui. Ketepikan yang itu dulu. Carl Grillmer, ahli astrofizik, ditembak di beranda rumahnya. Suspek telah ditangkap. Tiada kaitan yang diketahui antara mereka. Adakah anda melihat kes seperti itu dan berkata, teruskan saja? Itu bukan kes yang perlu kita siasat lebih lanjut. Saya rasa anda boleh menyiasatnya. Ia cuma soal masa dan bajet. Itulah, Anda tahu, apa yang FBI akan lakukan, mereka akan tubuhkan satu program khas untuk ini. Satu nombor kes khas. Dan berapa banyak masa yang kita benarkan, Anda tahu, kepada penyiasat untuk menyiasat kes-kes ini apabila nampaknya, Anda tahu, jika dilihat secara luaran, ia adalah perbuatan keganasan secara rawa. Saya rasa kes tembakan Brown itu mungkin menarik. Saya ingin menyelami dunia suspek itu. Lihat di mana kaitannya. Saya bayangkan carta pautan gergasi di pusat gabungan besar di FBI, di suatu tempat di mana mereka akan mula meletakkan semua orang pada semacam papan, di mana penganalisis ini akan mula memasukkan maklumat. Dan itu akan membantu para penyiasat untuk melihat kaitan dan melihat siapa yang berkaitan dengan apa. Akhirnya, saya rasa, sekali lagi, korelasi tidak semestinya bermaksud sebab akibat. Orang yang ditembak oleh penembak aktif dari Brown, orang yang ditembak di ruang depan apartemennya, suspek yang ditahan, ditangkap, telah melakukan jenayah pada hari itu. Saya rasa perkara-perkara itu boleh diselesaikan dengan cepat. Tapi sekali lagi, saya tak tahu sejauh mana Anda akan menyiasat. Ada orang yang tak akan pernah puas dengan jawaban. Mereka mahu melihat konspirasi. Mereka mahu melihat dunia X-Files yang luas di luar sana, yang kita sendiri tak tahu. Dan kerajaan sedang menipu kita. Itulah sebenarnya apa yang saya rasa setengah orang mahukan. Bagaimana pula dengan masa? Jadi, Jawatankuasa Pengawasan Dewan mengumumkan siasatannya pada 20 April. Setiausaha Akhbar Rumah Putih berkata, beliau akan menyiasatnya pada 15 April. Presiden berkata, beliau akan memberikan jawapan dalam seminggu setengah. Kemudian beliau berkata, setakat ini tidak banyak kaitan. Apa pendapat anda tentang kenyataan awam itu? Saya rasa itu hanyalah kenyataan kepada media yang sekadar dibuat. Saya tidak fikir presiden, Anda tahu, bukan saya tidak hormat kepada presiden, tetapi Anda tidak boleh tahu jawapan-jawapan ini dalam masa seminggu setengah. Anda boleh dapatkan taklimat peringkat atasan, bukan peringkat atasan sepenuhnya, tetapi Anda boleh dapatkan taklimat selepas seminggu setengah seperti, ini adalah hala tuju kita, dan ini apa yang kita fikir kita mahu lakukan dengan kes-kes ini, tetapi Anda tidak akan tahu dalam masa seminggu setengah. Saya tidak fikir Anda boleh mengerahkan seluruh FBI untuk menyiasat, Anda tahu, menggunakan semua tenaga mereka hanya untuk satu perkara dan dapatkan jawapan dalam masa seminggu setengah. Sekali lagi, Anda boleh dapatkan jawapan yang betul, atau Anda boleh dapatkan jawapan dengan cepat. Anda tidak boleh dapatkan kedua-duanya sekali. Anda tahu, keluarga-keluarga Julia Hicks, Richard Estridge, Susan McCaslin, Wilkerson, mereka nampaknya semua menolak teori konspirasi. Seperti yang mereka katakan, anda tahu, orang memang mati. Saintis pun mati. Mereka manusia biasa. Ada orang hilang, ia tidak berkaitan. Sejauh mana penyiasat mengambil kira apa yang dikatakan oleh keluarga-keluarga ini? Mereka memang patut ambil kira perkara itu. Anda tahu, keluarga lebih tahu. Apa yang orang asing di internet tahu? Kita rasa kita tahu banyak perkara, tapi sebenarnya kita tak tahu rahsia sebenar dalam kehidupan seseorang. Saintis memang ada yang meninggal dunia, saintis juga ada yang mengambil nyawa sendiri. Orang dalam tentera, malangnya, perkara-perkara ini memang berlaku. Sekali lagi, saya bukan kata kita tak patut siasat. Tapi saya nampak seorang wanita, ayah dia terlibat dalam hal ini. Dan dia memang tak faham perkara ini. Sebab dia tahu dengan tepat apa yang ayah dia lalui, apa yang berlaku pada ayah dia, dan macam mana ayah dia akhirnya meninggal dunia.
Ia sukar untuk mangsa-mangsa kerana mereka terpaksa mengungkit semua ini sekali lagi. Itu adalah sebahagian daripada proses berkabung dan bersedih. Dan sekarang, tiba-tiba orang yang mereka sayangi menjadi tumpuan. Dan ia dikaitkan pula dengan teori-teori konspirasi ini. Dan beginilah sekarang orang mencari rezeki. Seperti apa yang kita bincangkan di sini sekarang. Mereka rasa kecewa sebagai mangsa. Jadi saya benar-benar simpati dengan mereka. Tetapi sekali lagi, jika ada sedikit pun kemungkinan bahawa negara asing, pelaku asing, atau keganasan secara umum boleh menyasarkan rakyat kita, saintis kita perlu menyiasat perkara itu. Ya, dan saya rasa penting untuk membezakan fakta daripada rekaan, betul? Penting untuk melaporkan perkara ini. Sudah tentu anda mahu melaporkannya kerana kerajaan Amerika Syarikat sedang membincangkan dan menyiasatnya, tetapi juga cuba memahami apa yang dipertaruhkan di sini. Maksud saya rasa ada bahagian yang awak kata pelik atau aneh, betul? Jadi sebahagian daripada mereka dilaporkan meninggal dunia akibat sebab semula jadi. Tetapi apabila anda lihat sesuatu seperti Higgs yang meninggal dunia akibat penyakit kardiovaskular, menurut pemeriksa perubatan LA, tetapi puncanya tidak pernah dilaporkan secara meluas sehinggalah Times mendapat rekod tersebut. Atau Frank Maywall, tiada autopsi direkodkan. Itu menurut Daily Mail. Mereka yang mengatakan perkara ini, adakah perkara-perkara seperti itu mengganggu anda kerana kita tidak mempunyai lebih banyak maklumat mengenainya? Atau adakah itu perkara biasa? Tidak, saya rasa itu agak biasa. Kebanyakan orang yang meninggal dunia tiada autopsi dijalankan. Ia mahal. Autopsi biasanya dilakukan untuk kes pembunuhan, kes yang mencurigakan, tidak diketahui, atau sesuatu yang pelik. Tetapi jika seseorang mengalami masalah perubatan dan meninggal dunia, biasanya autopsi tidak dilakukan. Rekod kematian tidak semestinya dimuat naik ke dalam pangkalan data awam yang boleh diakses oleh semua orang. Anda perlu membuat permohonan di bawah Akta Kebebasan Maklumat untuk mendapatkan maklumat tersebut. Jadi ia biasanya tidak dimasukkan ke dalam rekod awam atau maklumat yang tersedia secara terbuka yang boleh diakses dengan mudah oleh orang ramai. Dan itu adalah atas sebab privasi, sekali lagi, saya sendiri pernah kehilangan orang tersayang. Saya tidak semestinya mahu rekod kematian mereka tersebar di internet untuk tontonan semua orang. Amy Estrich bekerja dalam bidang pengkomputeran kuantum, pengubah suaian graviti. Nampaknya dia mengatakan bahawa dia menerima ugutan berkaitan pendedahan UFO. Dia ditemui mati pada usia 34 tahun, tiada punca kematian didedahkan. Bapanya, seorang bekas saintis NASA berkata, anda tahu, tiada apa-apa lagi yang perlu dilihat di sini sebenarnya. Matthew Sullivan, pegawai perisikan tentera udara, bersetuju untuk memberi keterangan di hadapan Kongres mengenai program UFO dan 2 minggu kemudian, dia meninggal dunia akibat terlebih dos secara tidak sengaja. Sekarang, ahli Kongres Burleson telah mendesak. Selama setahun, FBI nampaknya tidak akan mengesahkan atau menafikan sama ada mereka sedang menyiasat. Jadi, sekali lagi, isu-isu ini, maksud saya, ia juga menjadi satu persoalan, mengapa anda fikir begitu? Maksud saya, sejauh mana anda fikir kita akan tahu? Sejauh mana anda fikir kita akan tahu tentang siasatan atau keputusan akhir perkara ini? Ya, sekali lagi, ia akan mengambil masa. Dan sementara itu, hidup terus berjalan. Dan semua perkara lain dalam hidup yang perlu kita bincangkan dan laporkan akan tetap berlaku. Dan beberapa tahun akan datang, apabila mereka mengeluarkan laporan pasca tindakan ini, adakah kita masih akan ingin tahu tentang semuanya? Dan masih lagi, adakah kita masih mahu tahu semua perkara tentang insiden semasa yang sedang berlaku sekarang ini? Orang kata mereka tidak, Anda tahu, orang selalu kata mereka tidak rasa mahu menamatkan hidup mereka, tetapi kemudian mereka tetap melakukannya. Saya melihat perkara itu sepanjang kerjaya saya dalam penguatkuasaan undang-undang malangnya. Saya melihat orang yang berkata, oh tidak, saya okey. Dan keesokan harinya, mereka berubah fikiran. Anda tahu, saya rasa anda akan terkejut berapa ramai orang yang ada rahsia apabila anda tahu dia seseorang secara tidak sengaja terlebih dos pil. Ini berlaku sepanjang masa di negara ini. Ini melibatkan ratusan ribu orang setiap tahun kehilangan nyawa mereka. Kebetulan kali ini ia melibatkan seorang pegawai perisikan tentera udara. Kebetulan ini adalah anak perempuan kepada seorang dan dia seorang saintis dan ayahnya juga seorang saintis yang terlibat dengan program angkasa lepas NASA. Jadi saya rasa perkara besar di sini ialah bagaimana orang boleh hilang begitu sahaja. Betul? Seperti kalau anda bercakap tentang McCaslin atau Garcia. Satu hal untuk orang menghilangkan diri, tapi anda tahu macam mana mereka boleh buat begitu. Dan anda tahu, walaupun kalau anda berdepan dengan situasi di mana seseorang buat sesuatu pada diri sendiri, anda tetap tak jumpa mayatnya. Maksud saya, susah sangatkah perkara itu? Maksud saya, satu hal kalau anda bercakap tentang kehilangan orang dalam industri yang sama, itu sendiri pun sudah pelik. Tapi kalau mereka tak dapat ditemui atau tiada bukti apa yang berlaku kepada mereka, itulah bahagian yang saya rasa buat orang jadi sedikit ingin tahu.
Saya rasa itu sepatutnya menjadi fokus untuk mendapatkan jawapan daripada para penyiasat. Tapi saya ingin mulakan dengan ini. Kalau awak berjalan masuk ke, awak tahu, kalau awak masuk ke hutan negara Angeles di luar bandar kedua paling ramai penduduk di Amerika dan awak hilang, katakanlah tiada unsur jenayah berlaku terhadap awak. Awak terjatuh, awak mengalami masalah kesihatan, atau awak memilih untuk menamatkan hidup sendiri. Kemungkinan besar mayat awak tidak akan dijumpai. Saya rasa orang ramai tidak sedar bagaimana alam semula jadi membersihkan kawasan itu sendiri. Jika anda tidak pernah memburu sebagai pemburu, saya boleh beritahu anda bahawa benda yang mati itu tidak akan berada di situ selama 24 jam, malah tidak sampai 12 jam pun. Ia telah habis dicari-cari oleh koyot, puma atau apa sahaja haiwan yang ada di kawasan itu. Jika Anda keluar dari rumah Anda di Albuquerque, New Mexico dan berjalan ke padang pasir tinggi, ada kemungkinan besar mayat Anda tidak akan ditemui. Dan di masa akan datang, kita tak tahu. Mungkin seorang pemburu atau penunggang ATV akan jumpa dompet, jumpa pistol, atau jumpa sesuatu. Dan akhirnya persoalan kita akan terjawab. Jadi sekali lagi, kalau Anda keluar ke bandar dan Anda berada di bandar besar dan tiba-tiba hilang begitu saja, itu memang agak pelik. Dan itulah yang saya nak lihat, tapi itulah yang saya nak lihat siasatan cuba jawab. Macam, hey, kami agak pasti bahawa orang ini telah melakukan sesuatu kepada diri sendiri di kawasan liar dan hutan itu bertindak seperti biasa. Dan ia seolah-olah mempunyai sistem pembersihan sendiri. Ia memang sesuatu yang sangat malang untuk difikirkan, tapi Anda tahu, ini bukan film Disney. Alam semula jadi tidak peduli tentang itu. Sama ada Anda seorang homo sapien atau seekor kuda, Anda tahu, sistem itu, pemakan bangkai akan tetap mendapatkan Anda tidak kira apapun jika Anda tumbang. Saya hargai anda menyatakan perkara itu. Ia memang satu perkara yang baik untuk disebut. Baiklah, Ashton Beck. Kita akan lihat ke mana hala tuju ini. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa, Tuan. Terima kasih banyak, seronok dapat berjumpa dengan anda semua. Itu sahaja yang kami ada untuk anda di Sidebar buat masa ini semua. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Seperti biasa, sila langgan di YouTube, Apple Podcast, Spotify atau di mana-mana saja anda mendapatkan podcast anda. Anda juga boleh menonton kami di MBC's Peacock. Jika anda ingin mengikuti saya, X, Instagram, rancangan News Nation saya, Jesse Weber Live, Isnin hingga Jumaat 11 malam waktu timur. Jumpa anda semua pada masa akan datang.